Tapi kita kena ingat, mereka mencadangkan nama, telah menapis. Bila sampai kepada Perdana Menteri, okey, dia boleh kata kalau dia tengok situ semua dia tak setuju, dia boleh minta lagi 2 nama. Ya. Tidak semesti kalau pengisian jawatan tu katalah ada 3 tempat nak diisi, mereka beri 3 nama JAC. Kalau PM kata ada lagi 1 nama yang dia fikir patut dicadang kepada dia dihantar kepada dia boleh cakap tolong bagi lagi 2 nama. Kan? Jadi dia tak semestinya JAC bagi nama PM bin Hamid. Sebab kena ingat ya, PM ni dia adalah mewakili suara rakyat. Jadi dia kena berbeza sedikit dengan hakim, ketua hakim. Ketua hakim ni bukan lantik oleh rakyat, tapi ketua hakim mencadang kuasa yang lebih lagi lah kepada PM. Tak bolehlah satu orang yang dipilih oleh rakyat maka terikat apa saja yang JAC orang kata apa cadang dia kena terima. Tak boleh. Dia mewakili rakyat, dan di mana kekuatan dia ialah dia menjadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri mesti mewakili parti yang suara terbesar, yang rakyat pilih. Jadi kita jangan pandang kecil Perdana Menteri ni ya. Dan satu saya nak beritahu, cara ni ialah mengikut cara British. Dia tak ada perlembagaan, tapi dia ada amalan, convention ya. Convention ni berlaku dah beratus tahun. Okey, dah beratus tahun. Tak ada masalah. Takkanlah ketua hakim sekarang ni lebih cerdik daripada pemikir-pemikir legal yang beratus tahun ya, ataupun takkanlah ketua hakim ni lebih cerdik daripada 8, 9 ketua hakim sebelum dia, 3 sampai beberapa waktu dia baru nak dibangkit ya. Jadi yang 8, 9 ketua hakim sebelum ni termasuk almarhum lah Sultan Azlan tak secerdik dia. Dia seorang je nampak. Yang ketua hakim sebelum ni semua tak nampak. Sebenarnya ketua hakim ni semua tahu, tapi mereka memahami, menjaga separation powers. Saya punya sultan dulu, almarhum Sultan Azlan, seorang yang begitu pintar, bijak, yang menjadi ketua hakim pada ketika itu Lord President. Takkanlah dia tak tahu tentang ni. Almarhum tahu, tapi almarhum juga sedar tentang betapa penting hubungan antara eksekutif dengan judiciary. Maka almarhum tidaklah bangkit macam apa yang ketua hakim dia bangkit. Macam dia tak bijaklah dia bangkit jadi krisis pada hari ini ni. Itu ya.